SKMM peroleh injunsi halang siar kandungan mudarat. Tun Faisal bidas Wan Faisal anggap dakwaan melampau. Akmal kecam Nga Komeng koyak soalan wartawan. Tun M nafi nasihati Muhyiddin singkir Hamzah. Amanah Johor gesa kerajaan haram Roblox demi anak. Dan RHB nafi kaitan dengan kenyataan tular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah memperoleh injunsi Erinford daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi menghalang penyiaran kandungan memudaratkan di platform Telegram termasuk saluran edisi siasat dan edisi khas. Permohonan injunsi itu difailkan berhubung tindakan sivil terhadap platform Telegram sementara menunggu pendengaran rayuan interlokutori SKMM di Mahkamah Rayuan. SKMM memaklumkan keputusan itu merupakan langkah penting dalam usaha berterusan Suruhanjaya dalam memastikan ekosistem digital negara kekal selamat, bertanggungjawab serta selaras dengan kepentingan awam. Melalui keputusan tersebut, Mahkamah membenarkan injunsi Erinford bagi melarang penyiaran kandungan memudaratkan seperti dinyatakan dalam pernyataan tuntutan SKMM, termasuk apa-apa kandungan lain yang mempunyai ciri atau kesan serupa. Mahkamah turut memerintahkan penutupan sepenuhnya saluran edisi siasat dan edisi khas serta mana-mana saluran lain yang mempunyai persamaan dari segi kandungan atau modus operandi. Perintah itu bertujuan mengelakkan penyebaran kandungan palsu, mengelirukan, menghasut serta bahan yang boleh menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap institusi awam negara melalui platform berkenaan. Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tun Faisal Ismail Aziz, mengecam kenyataan ahli parti yang digantung Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang mendakwa lembaga disiplin parti menyasarkan timbalan Presiden Hamzah Zainuddin. Menurutnya, tuduhan bahawa proses disiplin digunakan untuk menyingkirkan pemimpin tertentu adalah tidak bertanggungjawab dan boleh menjejaskan reputasi serta integriti parti. Katanya, tindakan Wan Faisal hanya menimbulkan kekeliruan dalam kalangan ahli bersatu dan mencerminkan ketidakmatangan politik. Wan Faisal menambah, kenyataan Wan Faisal dianggap sebagai cubaan untuk mencampuri urusan tata tertib dalaman parti yang sedang berjalan. Beliau menegaskan bahawa setiap keputusan yang dibuat oleh lembaga disiplin adalah berdasarkan bukti dan prosedur yang sah, bukan atas pengaruh mana-mana pemimpin. Kritikan itu muncul di tengah-tengah ketegangan dalam bersatu susulan tindakan disiplin terhadap beberapa ahlinya termasuk Wan Faisal dan ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Chan. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh mengkritik tindakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng yang didakwa mempersoalkan soalan wartawan dalam satu majlis rasmi baru-baru ini. Beliau menyifatkan tindakan itu tidak mencerminkan sikap seorang menteri yang sepatutnya menghormati peranan media. Menurut Akmal, Nga sepatutnya bersikap lebih terbuka dalam menjawab soalan media kerana ketika berada di pihak pembangkang dahulu, beliau juga sering mengeluarkan kenyataan keras terhadap kerajaan. Insiden berkenaan berlaku selepas seorang wartawan utusan Malaysia bertanyakan soalan mengenai penggunaan bahasa Inggeris dalam tema pelancongan negara semasa satu acara rasmi. Nga dilaporkan memberi reaksi negatif terhadap soalan tersebut dan menyatakan hasrat untuk menghubungi Ketua Pengarang Akhbar berkenaan. Ketua Penerangan Pemuda MCA Neo Chow Siong turut menyatakan pandangan bahawa tindakan Nga bercanggah dengan semangat kerajaan madani yang sering menekankan nilai keterbukaan dan kebertanggungjawabaan.
Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menafikan dakwaan bahawa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin pernah memohon nasihatnya berhubung rancangan untuk menyingkirkan timbalan Presiden Parti Hamzah Zainuddin. Penafian tersebut dibuat selepas timbul laporan yang mendakwa Muhyiddin bersama Setiausaha Agong Bersatu Azmin Ali dan Naib Presiden Ahmad Faizal Azumu kononnya bertemu dengan Tun M di kediamannya bagi membincangkan kedudukan Hamzah dalam parti. Tun M bagaimanapun menegaskan pertemuan seperti itu tidak pernah berlaku. Kontroversi mengenai hubungan antara Muhyiddin dan Hamzah tercetus pada September lalu apabila tersebarnya surat layang yang mendakwa Hamzah telah mereka-reka cerita bahawa Muhyiddin berhasrat menyerahkan jawatan presiden kepadanya. Surat itu juga menuduh Hamzah sebagai musuh dalam selimut kerana menentang keputusan Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu 2024 yang mengekalkan Muhyiddin sebagai presiden. Tun M yang juga bekas pengerusi Bersatu menjelaskan bahawa beliau menolak sebarang bentuk perpecahan atau kepuakan dalam kalangan pemimpin parti itu. Beliau turut menegaskan bahawa Muhyiddin dan Hamzah sebenarnya berkongsi pandangan yang sama dalam memperjuangkan penyatuan orang Melayu. Kerajaan digesa mempertimbangkan langkah pengharaman permainan dalam talian popular Roblox kerana didakwa membawa kesan negatif kepada kanak-kanak. Setiausaha Amanah Johor Muhammad Idris Muhammad Jiyad menegaskan permainan itu berpotensi mencecaskan akhlak serta perkembangan sosial anak-anak. Beliau menekankan perlunya tindakan segera bagi melindungi generasi muda daripada pengaruh digital yang tidak sesuai. Amanah Johor menuntut kerajaan bertindak tegas terhadap sebarang bentuk hiburan digital yang mengandungi unsur negatif termasuk keganasan, penyambaran identiti, kandungan lucah dan eksploitasi kanak-kanak. Kerajaan juga disarankan memperkenalkan garis panduan dan sekatan umur yang jelas bagi semua permainan atau platform interaktif yang boleh diakses secara terbuka. Selain itu, Amanah Johor mendesak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memperkukuh pemantauan terhadap aktiviti jenayah cyber yang membabitkan kanak-kanak dan remaja. RHB Banking Group RHB menegaskan bahawa kenyataan yang tular di media sosial baru-baru ini yang didakwa dibuat oleh salah seorang kaki tangannya merupakan pandangan peribadi dan tidak mencerminkan pendirian rasmi pihak bank. Penjelasan itu dibuat selepas satu hantaran tular yang dikaitkan dengan seorang individu dipercayai bekerja di cawangan RHB Kulim, Kedah. Dalam kenyataannya, RHB menekankan komitmen syarikat untuk mengekalkan tahap profesionalisme, integriti dan rasa hormat yang tinggi dalam setiap urusan sama ada di dalam mahupun di luar tempat kerja. RHB juga memaklumkan bahawa siasatan dalaman akan dijalankan bagi meneliti dakwaan terhadap individu berkenaan dan jika terbukti berlaku pelanggaran terhadap kod etika dan tata kelakuan kumpulan, tindakan disiplin yang sewajarnya akan diambil mengikut prosedur syarikat. Terdahulu, media sosial kecoh selepas seorang wanita didakwa kaki tangan RHB yang memuat naik gambar yang dianggap menghina Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, wanita berkenaan dilaporkan telah membuat permohonan maaf secara terbuka melalui akaun Facebook miliknya kepada Perdana Menteri dan pihak yang terkesan dengan tindakannya. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.